Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat tengah hari. Yang berhormat rakan-rakan saya yang ada bersama-sama, khususnya Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dan tidak dilupai Naib Chancellor UUM. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mulakan ucapan saya pada tengah hari ini dengan mengingatkan kita semua bahawa kita yang berada di dalam Dewan ini mewakili daripada semua pihak. Maksudnya UUM menjemput untuk membuat program ini, menjemput semua pihak, tidak terkhusus kepada satu parti politik sahaja. Saya perlu menjelaskan ini kerana ada sebuah kenyataan dibuat oleh seorang ahli parlimen baru-baru ini, kenyataan akhbar mengkritik bahawa saya menyalahgunakan universiti untuk menganjurkan satu program dalam hubungan Malaysia-China ini, yang dianjurkan oleh UUM atas arahan saya hanya untuk Barisan Nasional semata-mata. Ini berikutan dengan jemputan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Eksekutif Barisan Nasional menjemput, kerana UUM telah menjemput semua pihak untuk datang menghadiri program ini. Makanya di peringkat parti Barisan Nasional melalui Setiausaha Eksekutif menggunakan ruang itu untuk mengajak ahli-ahli Barisan Nasional untuk menghadiri program yang baik ini. Begitu jugalah dengan parti-parti yang lain boleh menjemput wakil-wakil mereka. Saya harap ada daripada parti-parti yang lain yang turut bersama pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran anda juga. Sebab saya tidak mahu mempolitikkan hal-hal yang sebegini. Ia perlu dipolitisasikan. Guna bahasa-bahasa orang bijak pandai universiti. We have to depoliticize this kind of event, because if you want to allow politics enter into our discussion, we are not going to be objective enough in discussing these very important issues, especially on the 50 years anniversary of Malaysia-China relations. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mulakan itu dulu. Jadi nak clearkan our mind, lepas itu saya senang bercakap lepas ini. Saya mengambil kesempatan ini pertama sekali ucapkan terima kasih kepada pihak UUM atas jemputan pada saya untuk turut menyampaikan sedikit sebanyak pandangan saya dan seterusnya merasmikan program yang kita adakan pada hari ini. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, hubungan Malaysia-China adalah merupakan satu hubungan yang sangat bersejarah, bermula pada tahun 1974 dengan lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri Allahyarham Tun Abdul Razak yang membuka lembaran baru sebenarnya. Ketika waktu itu dunia sedang berhadapan dengan perang dingin. Perang dingin waktu itu bukan hanya berlaku di rantau Asia Tenggara tetapi juga berlaku di seluruh dunia. During the Cold War period, this is to answer one of the questions posed by our audience just now. Berlaku pertembungan ideologi yang besar, iaitu antara dunia barat dengan USSR dan sekutunya. Ini berlaku di waktu itu. Makanya wujud apa yang disebutkan sebagai perang ideologi. Perang ideologi yang kita tahu dalam konteks Malaysia, perangnya memanjang. Sebelum zaman kemerdekaan kita lawan komunis. Sebab waktu itu komunis dengan ideologinya anti agama, yang di mana British kolonial telah berjaya mempengaruhi pemikiran waktu itu bahawa sisi komunis itu adalah sisi yang sangat buruk. Bukanlah saya nak kata komunis itu bagus, saya tidak. Jangan pula ada kata nanti ada yang 2-3 minit TikTok keluar pula saya mempertahankan faham komunis, mampu saya pula bagi. Saya nak bincangkan dalam konteks akademik supaya kita lihat, kita dapat melihat dunia dengan lebih luas, terbuka, objektif, dan itu yang berterusan sehinggalah kita di Malaysia kita tahu bahawa undang-undang darurat diperkenalkan pada tahun 1948 dan kemudiannya diperkenalkan sebagai ISA sebagai contoh, nak tangkap semua yang ada berideologikan komunis waktu itu. Dan ISA itu berterusan sehingga saya menjadi salah seorang mangsanya dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, Perdana Menteri dan sebagainya, yang kita anggap memang disalahgunakan. Kalau kita lihat di waktu itu yang berada dalam kepala rakyat Malaysia pada hari ini. Dan itu juga yang sedang dimainkan dalam kerangka politik tanah air kita pada hari ini, yang mengatakan bahawa ya, Islam terancam, Melayu terancam. Nah, apabila rombongan daripada Barisan Nasional pergi ke China baru-baru ini pun dijadikan satu isu besar. Lawatan pemimpin kita pun dijadikan satu isu besar. Berbaik dengan komunis dan nak jadi komunis. Kerana apa? Hujah ini dia telah membentuk perspektif rakyat sekian lama, bergenerasi. Akhirnya kita melihat ada yang termakan. Ada yang mengatakan bahawa ya, Barisan Nasional ini parti pun lebih kurang sama macam komunis. Dan saya yakin bahawa yang ada di sana pun langkah-langkah berbaiknya dengan China tak kurang hebatnya.
Jadi saya nak letakkan perkara itu ke tepi supaya kita dapat memikirkan dalam konteks yang lebih besar, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tahu bahawa dunia yang dipanggil sebagai bipolar world ini, duipolar dalam bahasa kita, akhirnya runtuh pada tahun 1991. Rusia runtuh waktu itu, USSR runtuh, dan akhirnya dunia menjadi dia panggil post-Cold War period. Post-Cold War kemudian terbentuklah hanya unipolar world. Unipolar world di mana munculnya satu-satunya kuasa yang paling dominan dalam dunia di waktu itu ialah Amerika. Dan selepas itulah kita dengar macam-macam teori termasuk The Clash of Civilization, Samuel Huntington dan sebagainya. Ini bahasa bawah. Dan di waktu kuasa ini merasakan itulah satu-satunya. Sehingga kan Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History, dia kena baca ni sebab dia merasakan bahawa seruntuhnya, lepas habis saja runtuhnya USSR itu, tidak ada kuasa lain lagi yang dominan, kerana selama ini yang berlaku dalam dunia itu ialah contestation of ideologies. Ideologi komunis lawan dengan kapitalis, liberal demokrasi dan sebagainya. Dan akhirnya dominannya ialah, yang berjaya menang ialah liberal demokrasi. Dan itulah sebenarnya bagi Francis Fukuyama, itulah pencapaian idaman umat manusia. The perfect achievement, dia katanya, yang diidam-idamkan. Dan seolah-olah selepas itu sudah tidak ada lagi contestation of ideologies. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia tak lama selepas itu, mulai kalau Mersh Myers, seorang profesor, ni siapa baca, cuba tengok dalam TikTok, saya suka tengok dia punya ni. He's a great professor of international relations, walaupun Israel tak suka dia lah. Dia menceritakan bagaimana mulai tahun 2017 itu telah berubah. Dunia berubah rupanya. Yang dikatakan dominan liberal demokrasi Amerika itu telah pun hilang rupanya. Dan muncul, paling tidak ada 3 kuasa besar. Dan ini kembali semula kepada multipolar world. Pelbagai kuasa yang ada. Itulah Amerika terus dominannya. Kemudian muncul China dengan ada kekuatannya. Kekuatan ekonominya, kekuatan teknologinya. Dan kemungkinan juga dia sudah pun bersiap sedia dengan kekuatan ketenteraannya, seperti mana yang mula kita saksikan. Dan juga satu lagi, Rusia. Walaupun dia kuat, dia besar, tetapi dia tidak sekuat China. Saya baru balik dari Rusia minggu sudah, St. Petersburg. Sebelum ni saya pergi ke Moskow, tapi baru ni saya balik daripada St. Petersburg. Mungkin ada di kalangan kita yang juga merasakan bahawa, seperti yang disebutkan oleh Dr. Rais tadi, sebab berita yang disalurkan kepada kita ialah berita daripada CNN dan sebagainya. Dari US, the Fox News mostly dominate the mind of the American. I'm sorry to say, if you are friends from America today, you are here. I just want to tell you, because the world out there are so many sources of information available. Tapi akhirnya, kita merasakan bahawa macam Rusia itu kecil. Tuan-tuan dan puan-puan, di Rusia itu sekarang walaupun sudah tidak ada menjadi USSR, tetapi dia menjadi Russia, sebenarnya ada 11 time zone dia. Tuan-tuan tahu, 11 time zone dia. Pretty. You bayangkan, PM baru-baru ini nak pergi Vladivostok. PM pergi daripada sini, saya nak beritahu kat tuan-tuan dan puan-puan, daripada sini PM pergi ke Vladivostok mengambil masa selama 7 jam perjalanan. Terus Duta Malaysia Chong, yang dulu anak buah saya lah, dia kena ambil flight daripada Moskow, atau seorang orang ada setengah sebut Moskow, daripada Moskow ke Vladivostok, tuan-tuan dan puan-puan, 9 jam. Bermakna daripada Kuala Lumpur ke sana lebih dekat 2 jam daripada dari Moskow ke tempat itu. Jadi ini saya nak bagi gambaran tentang dunia yang ada di hadapan kita, supaya kita faham sebenarnya dunia ini bukan hanya satu sisi. Kuasa bukan hanya satu sisi, bukan hanya Amerika, bukan hanya Eropah. I'm not anti-America because I'm a graduate of American schools. Minta maaf kawan-kawan, I know Americans, because when we talk critically about your country doesn't mean that we hate you. That's sometimes because out of our love and affection to you, we want you to realize the world out there is something else. It's something new. Don't quote me then. Is it right? Bermakna yang saya nak sebutkan di sini, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, dunia kita bukan lagi dunia yang bertentang antara ideologi. Dunia yang ada di hadapan kita ini ialah dunia yang berhadapan dengan apa yang disebutkan sebagai geopolitical contestation. Geopolitics. Sebab dunia itu berbeza, yang bertanding, yang bersaing sekarang ini bukan lagi berdasarkan kepada ideologinya. Sebab tu saudara sering tengok
apa yang berlaku di China pada hari ini selepas dia masuk ke dalam WTO pada tahun 2001. Betul Doktor, berubah sekali. The famous words Deng Xiaoping, what cat doesn't matter kan, as long as they can catch the mouse. Jadi dia tak kira sama ada, as long as tak kira bentuk apa pun ya, kucing hitam ke kucing putih ke, asalkan hang boleh cari makan tempat muasa hang tu siapa dia. Maknanya they can do that. That's what you can see. Sebagai contoh, pada tahun 1992 Deng Xiaoping dia turun ke bawah, dia panggil Southern Tour. Southern Tour yang kawasan yang dekat di bawah atas Hong Kong, Shenzhen sampai ke bawah, tempat bawah tu yang tuan-tuan tengok, yang tuan-tuan ramai pergi nak duduk beli belah barang-barang, nak beli paling murah. Itu ada hasil daripada perubahan yang dilakukan ketika zaman itu. Satu sistem baru, ideologi baru. Orang nak kata ini ideologi komunis kan ni? Orang dah tak boleh faham. Sebab dari segi ekonominya is not komunis, macam Rais sebut tadi. Ekonominya adalah ekonomi, I would say it's a competition, ya. You've been there so many times. I'm not sure why you've been there for many times. But Chong tahu, tanya dia. Baru ni pun dia bawa balik. You can see the different China. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini adalah geopolitical contestation dalam dunia kita pada hari ini. Dan termasuk jugalah dalam soal politik, istilah-istilah baru yang dipanggil sebagai geoeconomy, geopolitics. Ya, geoeconomy, geopolitik. Now, sekarang Malaysia nak ke hadapan. Di mana kedudukan kita dalam hubungan kita dengan China? Sebab tu PM Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut bahawa hubungan kita ini mesti berdasarkan kepada mutual interest and genuine friendship. Itu kena ada asas tu. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena berkawan dengan yang lain. Bukan kata kita hanya nak berkawan dengan seorang, tetapi ada mutual respect. Macam dengan Amerika umpamanya. Mungkin mereka tak berapa selesa of late dengan cara pendekatan kita, tetapi we tell them. In fact, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun sebutkan bahawa hubungan kita dengan Amerika begitu lama. Dari segi perdagangan, merupakan perdagangan antara terbesar, pelaburan terbesar dalam negara kita ialah Amerika. Tetapi dalam masa yang sama, jangan lupa bahawa hubungan kita dengan China juga begitu lama. 50 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Sebaya seumur dengan Barisan Nasional juga kebetulannya. Bayangkan, dia maknanya dia terlalu banyak hubungan yang bersifat simbiotik dia bagi. Dia hubungan dari culture-nya. Jadi dalam hubungan kita dengan China ini, kita nak teruskan hubungan itu atas nama persahabatan. Dan kita sedar kedudukan kita ni tak boleh bermusuh dengan orang. We cannot make enemies. We cannot invite enemies either. Our policy is very clear, iaitulah mesti kekal dengan dasar neutrality kita. Ya. Dan dasar satu lagi apa dia? Middle ground yang kita ambil. Middle ground, itulah Malaysia. Saya tertarik dengan tulisan rakan saya, Cintong baru ni. Ya. Yang dia dalam hal trade. Dia sebut, the 5 element of middle ni sangat penting dalam hubungan, khususnya dalam konteks trade. Tetapi ketika kita bercakap tentang hubungan itu juga, kita nak rakan kita juga kena faham kita. Sebab tu PM sebut bahawa hubungan itu mesti mutual. You faham I faham you. Dia tak boleh, you hanya minta kami faham you tak faham kita. Dan itulah hubungan yang kita bina selama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan selaku mantan Menteri Luar ni, sebab tu saya boleh bercakap benda ni. Ya, policy, how we curate our policy. Ya, walaupun kita tahu sometimes tengah tu dia ikut emotion, dia rasa seronok dia nak cakap dalam TikTok, dia nak cakap dalam tu, dia lepas saja, tapi dia tak tahu kesan-kesan yang akan kita buat, macam mana kita membuat dasar-dasar kita yang baik. Kita faham ada masalah di hadapan,
Ada pelbagai masalah yang perlu kita tangani. Masalah di Laut Cina Selatan, hubungan kita dengan China, Nine Dash Line, ya. Bukan bermakna apabila kita berbaik, kita perlu sacrifice dari segi hak dan kedaulatan kita. Tetapi cara kita bukan confrontation. Dan saya percaya China pun bukan mengambil pendekatan confrontation. Sebab tu the series of dialogue, termasuk baru-baru ini Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid pergi berapa kali dah? 2 kali, 3 kali. Kalau ada hubungan kita, sebab cara the Asian way, kita suka, we like to have dialogues. We like to sit down together over a cup of tea, not over a cup of other things, over a cup of tea. Yeah. Then we discuss. That's how Asians manage their crisis. Yeah. And sometimes we apply different form of diplomacy. Yeah. Among others, what we call the durian diplomacy. Yeah. Cara durian, diplomasi durian. Tengok main. The power of durian diplomacy. Yeah. Jalan dengan elok. Bukan kita soal nak rasuah atau tidak. Maksud itulah cara Asian. Dia tak suka bergaduh. Kita tak suka bergaduh. Memang krisis is that. The potential threat is that. Tapi bagaimana kita membina hubungan kita. Itu salah satu daripada perkara penting hubungan kita dengan China untuk 50 tahun yang akan datang. Mulai sekarang ini juga ialah bagaimana kita meneruskan hubungan cultural and education. Profesor Awang Sarian, ini munshi kita, bahasa Melayu. Pernah duduk di Beijing tadi, Prof sebut tadi. Dia merasai bagaimana dia melihat suasana hidup dalam sebuah negara yang bernama China itu. Dari segi bahasanya, dari segi budayanya, budaya kita menghormati, going into the cultural aspect, umpamanya China, dia menghayati Confucianism as part of their cultural formation. Kita pula dengan cara ada budaya kita. Ya, inilah tempat orang kata the linchpin, ya, ataupun tempat bergabungnya pelbagai civilization, the great world civilization. Sini ada Islamic civilization, di sini ada Chinese civilization, di sini juga ada Indian civilization. Bayangkan. And of course, Malay and Malaysian civilization, because we belong to different ethnic group, sub-ethnic group, termasuk di Semenanjung, Sabah, Sarawak, di Sabah, umpamanya Freddy, ya, ada sub-ethnic sampai berapa puluh? 40 sub-ethnic. Itulah yang menjadikan kehebatan Malaysia. Where we can live peacefully, we can live together. Itulah jalan pertengahan kita yang kita ambil membina masyarakat kita. Marilah kita ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama membina hubungan yang baik antara dua negara, Malaysia dan China, dengan saling hormat menghormati dan juga saling memanfaatkan di antara satu sama lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sorry tak baca tagnya, tak maaf. Bermain. Pagi ni saya non-stop program, saya dah terus daripada istana tadi, ada acara besar juga. Dan saya ucapkan terima kasih atas usaha yang dibuat ni. Ini adalah merupakan satu pendekatan yang sangat baik. Kerana kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku di keliling kita ni. Kita kena tahu, walaupun sama ada kita ni datang daripada parti politik ataupun daripada NGO yang ada. Tapi dunia ni berubah dengan begitu pantas. Dengan contestation yang saya sebutkan tadi juga berubah. Kita kena tahu apa yang berlaku di keliling kita ni. Jangan sampai-sampai bila tu dah sampai ke depan kita baru kita tak. Aku pun tak tahu macam mana yang berlaku di Israel, Gaza, macam mana serangan-serangan kezaliman yang dilakukan oleh rejim ini pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan ini. Tahniah atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Bukan senang nak bawa semua ramai untuk dengar
program-program ilmu seperti ini. Tahniah juga UUM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.